Bekalilah dirimu dengan takwa. Isilah hidupmu dengan kebaikan. Bila malam datang nanti, masihkah hidup pada esok hari? Kalau berniaga, janganlah rugi. Kalau berkayuh, janganlah patah. Kini anda di atas bumi, esok anda di kandung tanah. Kalau tiba dirimu mati, tidak guna menangis darah. Tinggal harta anak dan isteri, tinggal segala emas berlimpah. Rumah tinggal, banglo pun tinggal. Tinggal juga usaha yang gigih. Anda mengharap Tuhan yang tunggal, hanya berguna amal yang soleh. Jangan suka berbanyak berdalih. Hidup asyik minum dan makan. Jika tidak beramal soleh, rugilah anda sepanjang zaman. Kata Imam Ghazali, hiduplah kamu bagaimana kemahuan kamu. Buatlah gapo hak mu nak. Tetapi ingat, kamu akan mati. Cintalah kamu pada dunia secinta-cintanya, hak 3 ta tu, harta, takhta, wanita tu. Tetapi jangan kamu lupa kematian berpisah dengan dia. Lakulah apa yang kamu kehendaki, tetapi ingat kamu akan menerima balasan serupa setimpal dengan apa yang kamu buat. Riwayat pada Siti Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasulullah, umat ini akan diuji dalam kuburnya. Betapa padahal saya seorang wanita yang lemah. Macam mana besok aku dalam kubur?" Jawab Rasulullah, Allah akan menetapkan, menghakimkan perbuatan orang-orang beriman di dalam dunia dan akhirat. Allah tidak mungkir janji. What is done is done.